Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah bahawa bendera adalah lambang kedaulatan negara yang tidak boleh dipersendakan. Menerusi satu kenyataan yang disiarkan di Facebook, baginda menegaskan bendera adalah identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata. Kita sebagai rakyat mengibarkan bendera dengan rasa megah dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Kesilapan memaparkan gambar jalur gemilang tanpa bulan sabit seperti disiarkan dalam muka hadapan di sebuah akhbar berbahasa Cina tempatan boleh mencetuskan sensitiviti rakyat dan tidak boleh diterima, titah Seri Paduka Baginda hari ini. Sehubungan itu, Sultan Ibrahim bertitah pihak pengurusan dan Jabatan Pengarang Akhbar berkenaan seharusnya lebih peka dan menyemak sesuatu bahan siaran terlebih dahulu sebelum dicetak untuk siaran. Akhbar Sinchu Daily semalam menerbitkan ilustrasi muka depan yang mengibarkan bendera Malaysia dan China sempena dengan lawatan Presiden China Xi Jinping ke negara itu. Bagaimanapun, bendera Malaysia yang dipaparkan tidak mempunyai bulan sabit. Dalam permohonan maaf yang diterbitkan semalam, Sinchu memohon maaf atas kesilapan teknikal tersebut. Sambil menzahirkan rasa kesal, mereka juga menyusun jari 10 memohon jutaan maaf kepada semua rakyat.